pada momen yang dinanti-nantikan. Momen yang kita semua telah sampai ke sini untuk raikan bersama. Sebenarnya dalam setiap kerajaan, dalam setiap kali kita agungkan suatu kejayaan itu, kita perlu lihat kembali kepada titik permulaan itu. Dari mana datangnya semangat untuk individu-individu ini jauh meninggalkan asal-usul mereka, terkehadapan dan berjaya. Kita pun boleh begitu, tapi kita cungkil sumber inspirasi daripada kisah kejayaan Diamond yang bakal kita raikan ini. Dengan itu hadirin yang dimuliakan, kita saksikan terlebih dahulu video gaya hidup Diamond Nur Irma Syahrani. Kami mula buat MBA sambil bekerja. Saya sebagai doktor perubatan dan suami saya bersyarah kolej. Hidup kami memang sibuk, tapi kami nampak nilai dalam peluang MBA. Perjalanan kami bermula pada Mac 2017. Ianya tidak mudah. Keluarga ragu-ragu dan rakan sekerja pula mengejek. Kononnya saya menjual sabun. Tapi dalam hati saya nampak kebebasan yang hanya boleh dicapai melalui MBA. Kami mendapat semangat apabila menghadiri acara MBA. Saya belajar, kalau hidup ini memang penat dan susah, kenapa tak usaha untuk sesuatu yang lebih baik? Walaupun sedang bekerja, kami tetap boleh berjaya dalam perniagaan MBA kalau betul-betul nak dan ada impian yang sangat besar. Kerja berpasukan juga sangat penting. Dengan MBA, kita pasti berjaya sama-sama. 3 bulan selepas join MBA, kami menang cabaran bodiki pertama kali. Itulah titik perubahan kami. Kesihatan semakin baik, semangat semakin membara. Melalui cabaran bodiki bersama pasukan, menjadikan segalanya lebih bermakna. Kami saling bantu-membantu dan sama-sama memberi semangat. Sekarang, saya kongsi semua yang saya dah belajar dengan damai saya. MBA bukan sekadar bisnes, MBA ialah gaya hidup. Kami melancong, kami lebih sihat dan membantu orang lain untuk berjaya sama-sama. Bila nampak persungguhan dia, saya pun mula percaya dan yakin pada MBA. Sertai kami dan beri makna baru pada kebebasan anda. MBA, percayalah pada yang lebih baik. Gohik Koste, netem nengak, gor masa jadi. You can do it! You can do it! Perkataan Gomo sampai jadi, beliau berdiri di sini. Pantas persilakan Encik Jason Neng untuk sekali lagi mengiringi Diamond Nur Irma Syahrani ke pentas. Baik, majlis menjemput Diamond Nur Irma dan Encik Jason untuk terus ke skrin utama kita pada malam ini bagi merasmikan potret digital Diamond Nur Irma. Sama-sama kita kira bermula dari 3, 2, 1. Thank you very much, Mr. Jason Neng, for joining us on stage. And up next, we'll have the entire family of Diamond Nur Irma join her for a photograph. Ini adalah sumber inspirasi dan sistem sokongan Diamond cabaran dan dugaan sehingga mencapai kejayaan. Gomo-gomo itu bukan seorang, tetapi bersama dengan seisi keluarga. من رايك اجي مع عمك من هيك اجي مع عمك رياض ايوب روح منها Bapak-bapak, hadirin sekalian, kita berikan tepukan kepada seisi keluarga
Halim Syamdan kepada sisi keluarga ini yang telah membantu dan menerima dan menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Kita persilakan ahli keluarga dan menerima kembali ke tempat duduk seketika. Dan seterusnya hadirin sekalian, kita semakin hampir pada momen yang kita nantikan, momen yang sebenarnya istimewa untuk anda dalam dewan ini, yang juga mempercayai dan mengikuti segala tujuan acara. Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah Diamond Nur Iman Syahrini. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau tak ada MW ni sayang, takkan aku berada di sini, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak boleh yang serius sangat. Saya orang yang jadi funny-funny. Boleh Nak kecek Kelantan? Okey, cakap bahasa Melayu standard, okey? So, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezeki yang dah Allah catatkan untuk kami. Alhamdulillah. Okey, dan terima kasih juga kepada MW Malaysia. Okey, terima kasih banyak kepada MW Malaysia kerana memberi kesempatan dan meraihkan kami di sini, saya dan my family members. Okey, dan terima kasih juga kepada barisan para mentor kami. Okey, yang tak jemu mendidik saya, okey, mendidik saya dan Mr. Bozi sampai ke tahap ini. Alhamdulillah, dan terima kasih juga kepada tim kami. Bagi tepukan pada semua mereka yang hebat ini. Alright, dan juga terima kasih kepada para diamond dan tim-tim yang besar-besar yang datang dari jauh untuk tengok saya yang kecil kat sini. Okey, terima kasih banyak. Okey, alright. So kalau kata MW Business kan, so datang mesti dah dengar cerita saya lah yang tak kata unik sangat tapi bolehlah kongsi. Okey, so terima kasih semua yang datang. So apa yang saya nak kongsi hari ini, okey, kenapa saya seorang doktor perubatan, macam mana boleh start nak bina MW Business. Apa yang spark kepala saya masa tu, kenapa saya nak bina MW Business. So apa yang saya nampak sebagai seorang doktor tu doktor lah, tu kerja hakiki. Tapi yang saya nampak keluarga. Siapa kat sini yang dah berkahwin, yang dah ada keluarga? Berkahwin tu pasangan kita tu keluarga kita lah. Okey, siapa yang dah berkahwin? Boleh angkat tangan tak? Atau nak bangun pun boleh. Okey, 75% berkeluarga, betul? 75% berkeluarga. Yang tak berkeluarga lagi pun tak kisah. MW ni tak kisah. Berkeluarga ke tak berkeluarga ke, seorang ke, boleh buat MW Business. So saya nampak peluang ni bila saya nampak pusher utama adalah my family. Okey, keluarga saya. So yang lain tu dia akan jadi datang dengan sendiri. Sebab kita dah buat keputusan, okey? Bila dah buat keputusan, so saya nampak saya punya kerja ni daripada saya yang minat nak jadi seorang doktor. Letih lah hijau mami. Letih lah hijau mami. Saya ni letih dengan kerja tak apa tau, letih dengan orang yang salah. Tengok mulut saya saya orang yang mulutnya pepek-pepek macam tu. So kalau kawan tu dalam kerja tak ada kawan, tapi dalam MW ramai kawan. Okey, kalau kata yang tak ada kawan dalam MW ramai kawan. Okey, siapa tak ada kawan kat sini? Tak ada orang angkat pun tak ada kawan. Katanya ada boyfriend tak angkat. Okey, so alright. So daripada tak ada kawan, dia ramai kawan. So kenapa? Salah satu pusher kedua saya adalah kerja saya. Okey, saya penat dalam kerja, tapi saya cuba cari something. Dan my husband juga is a foreigner. Orang asing lah, warga asing untuk Malaysia lah. Kalau saya pergi Algeria, saya warga asing sana, betul tak? So suami saya datang sini, dia lah warga asing. Okey, tak apa. Saya local people. So suami saya bekerja di Kolej Islam Antarabangsa, kolej swasta lah, dekat Kelantan kami juga. Since berkahwin sampai sekarang. Okey, masih bekerja sebagai lecturer. Masih suami saya lah. Okey? Gitu. Okey? Alright. Then tak ada orang yang lebih kata yang lebih sesuai sepatutnya berada di sini selain pada upline mentor kami. Terima kasih kepada our upline mentor. Okey, terima kasih bukan yang sangat betul. Okey, kepada mereka tak ada orang yang tutup kepala saya takkan ada kat sini. So, jangan risau. Kalau dekat sini yang macam saya juga yang tak ada pengalaman buat bisnes, saya lah orangnya. Sampai satu tahap nak pergi belajar master, saya rasa sebab kalau jadi doktor pakar, saya boleh dapat gaji lebih tu tak kisah lagi. Saya boleh rasa macam hidup lebih
lebih banyak masa. Tapi sebenarnya tak. So saya nampak peluang ni bila mereka boleh, kenapa saya nak fikir, oh saya doktor perubatan pun tak boleh. So maksud kalau mereka dah tunjuk hasil, saya pun boleh. Betul tak? So kalau tak ada background bisnes, jangan risau. Saya orang tak ada background bisnes, jangan risau. Upline takkan tinggal kita. Mentor kita yang bawa kita dalam bisnes takkan tinggal kita. Okay? Alright. Dan terima kasih pada teammates lah kita kata, orang yang berada dari awalnya sampai ke sekarang, yang masih berada dengan saya dan my business partner. Alhamdulillah, bagi tepukan untuk semua teammates kami lah. Okay? Alright. So macam mana start Amway business daripada kosong? Tapi selepas 6 tahun, saya sendiri pun rasa macam tak percaya. Macam mana boleh capai diamond dalam masa 6 tahun? Sakit ke bangun ke terlentang ke tiarap ni, gohik gos ten agak pun boleh jadi diamond. Nampak tak? Aku keluar bahasa Kelantan, tapi ada translator dia nanti. Okay? Alright. Then macam mana saya start? Samalah. Kalau dalam ni yang masih belum ahli, kalau nak start kena buat apa? Kena jadi ahli lah dulu kan. Macam mana? Nak kunci pun tak ada, kau nak buka kedai macam mana? Okay? So jadi ahli sama juga macam saya nampak peluang ni. Saya tak nampak peluang ni. Saya start dengan jadi ahli dulu. Saya pengguna produk. Okay? So bila saya dah start pakai produk, apa yang saya pakai? Boleh teka tak apa yang saya pakai? Bukan apa yang saya guna. So nampak kat situ, patut dah boleh jawab. Okay? So Nutrilite, betul. Nutrilite ada banyak range. So apa yang saya pilih? Saya nampak peluang ni bila upline saya, kawan saya sendiri, Nurul Firdaus, doktor perubatan yang sama-sama duduk semeja, dia selalu jumpa saya ni, selalu cerik-cerik. Kerja ponteng je aku, cerik ponteng. Okay? So kadang-kadang tak nak ponteng, terpaksa lakon cerik, so ponteng. Okay? Jadi nampak peluang tu dia bagi probiotik. So my life start dengan probiotik dalam Amway. So siapa mengguna probiotik dalam ni? Semua angkat tangan, bagus. Kalau tak guna pun angkat je. Okay? So my first product is Nutrilite. Saya start ambil Nutrilite. Jadi saya decide guna produk daripada Mac 2017. So saya start fikir Amway ni nampak macam ada peluang. Sebab apa yang saya nampak peluang? Rasa-rasa apa? Kalau orang nampak peluang, mungkin dia rasa dia sihat. So Amway boleh buka mulut share dengan orang. Saya bukan macam tu. Saya nampak peluang Amway ni macam satu lubang cahaya. Bila mana abang cakap Amway boleh ada something, dapat freedom. Freedom tahu tak freedom? Bebas. Bebas apa pun nanti kita cerita. Okay? So bila saya decide nak buat Amway business pada September 2017, apa yang saya dapat yang boleh buat saya rasa macam saya kena buat decision besar dalam hidup ni, sampai tak nak pergi sambung master? Sebab nampak apa? Sebab dapat cek RM8.23. Siapa yang dapat RM100? Siapa yang dah dapat RM200? Kalau masih nak fikir-fikir sampai esok rugi. RM8 boleh buka mata seorang doktor. Kalau income masa tu dah rasa macam near 10,000, masa tu boleh dapat income doktor, tapi tiba-tiba dapat RM8. Takkan aku nak meloncat ni dapat RM8 macam tu. Tak adanya. Tapi Amway ada something yang kita tak nampak. Di sebalik RM8 ada 8 juta, 8,000, 8 juta, ikut suka kita. Kita nak banyak mana usaha banyak tu. Alright? So bila saya decide nak buat Amway business, so saya nampak time freedom. Saya nak masa yang sangat panjang. Sebab 24 jam sehari saya rasa tak cukup. Siapa dekat sini yang ada masa lebih daripada saya, lebih dalam 25 jam ke sehari? Semua 24 jam tu. Siapa kat sini yang rasa masa yang 24 jam tak cukup? Kau rasa cukup tak? Dia semua boleh datang malam ni, tak kan? Semua rasa tak cukup. Serius, kalau orang sibuk macam kita rasa kita sibuk, kita lah terpaling penat. So 24 jam ni tak cukup. Kalau boleh nak minta Tuhan tambah lagi 50 jam sehari. Okay? Itulah saya di saat saya sangat sibuk. So saya nampak Amway satu lagi, bila mentor kami dah cerita peluang Amway business, dia tunjuk yang Amway ni boleh dapat pencen. Kena pula saya dapat KWSP. So tiba-tiba Amway bagi pencen. Macam mana Amway bagi pencen? Buat betul-betul Amway business sampai satu masa, sampai satu level boleh dapat pencen. Ni yang barisan dekat depan ni. Sorry, tukar tangan. Barisan kat depan ni, okay? Semua dah berasa pencen. Bagi tepukan untuk semua diamond kat depan ni. Okay? Kalau tak percaya, lepas habis saya cakap ni boleh pergi interview. Okay? Orang ada pencen. Alright, so pencen is real dalam Amway business. Okay? Then saya mulakan, saya kasih kerja doktor, tapi kita duduk kayuh-kayuh tempat sama. Typical red recycle. Siapa kat dalam ni yang memang mengayuh? Macam tikus mengayuh, macam saya mengayuh. Nampak tak? Red recycle dia pusing benda sama. Siapa yang tak pernah dengar benda ni? Even saya sendiri, as a doktor, saya tak pernah tahu yang
So doktor tak boleh pakai juga yang ni. Yang ni tak payah, tak nampak. So yang ni bila saya pusing benda yang sama, saya mula terfikir, macam mana saya nak kayu benda yang sama? Pagi keluar, settle anak, balik urus tu ini pergi kerja, balik kerja. Lepas tu buat benda sama, makan, balik tidur, buat benda sama balik. Sampai tak sempat nak buat something yang untuk diri sendiri pun tak ada masa. Okay? That's about time. So bila kita nak berjaya, okay, sahabat-sahabat dalam ni, siapa yang datang sini macam tak nampak apa pun tapi datanglah sebab kawan ajar? Ada tak? Tak nak angkat. Rugi tak nak angkat. Siapa kat sini yang nampak peluang, yang memang nampak peluang tu nak datang, nak cuba nasib? Ada tak? Semua malu. Sepatutnya MOE tak sediakan kerusi kalau malu. Kena berdiri semua. Okay? So kat sini sama macam saya. Bila saya decide, saya dah ambil keputusan saya nak buat MOE business. Kawan hutang ke, kawan kata apa ke, kawan dekat tempat kerja cakap macam-macam. Aku tak cukup duit, aku macam-macam lah. Dr. Irman macam ni sampai tak tidur buat MOE business. Tapi saya tak bagi orang pegang pen untuk coret diary hidup saya. Faham? So ayah saya selalu cakap, anak perempuan dia ni yang paling keras kepala. Saya ada 7 adik-beradik, tiba-tiba jadi 3 pula. 7 adik-beradik, 3 perempuan. Anak perempuan ni paling keras kepala. Kalau suruh, kalau orang Kelantan panggil, kalau mek ni baik tak usah suruh, baik tak usah lahir, baik suruh. Maksudnya tak payah tak payah larang lah nak buat apa-apa, suruh buat. Sama juga macam nak kahwin dengan my husband Mr. Buzi. Pergi kahwin. Sampai pun nak beritahu mak nak kahwin dengan my husband pun nak kahwin dekat balai Islam je. Macam kita dekat kaluan. Nampak tak? So mak kata jangan take malu mami. Okay, nampak tak? Kita punya keras kepala. Mak tak bagi pergi Ukraine, tapi my parents, ayah saya bagi pergi Ukraine. Dia berbeza. Mak tak bagi sebab apa? Takut apa? Takut jatuh kapal terbang, mak cakap. Jatuh kapal terbang, mati jatuh tangga, mati ke? Dah keluar mati dah. Okay? Alright. So bila nak berjaya, jangan bagi orang coret diary hidup kita. Then, ni adalah perjalanan kami lah dalam sepanjang 2017 sampai sekarang dalam MOE business. So kalau saya ni orang ni tak suka berjalan, saya bukan orang suka berjalan. Belajar dekat Ukraine, kalau transit 3 hari aku 3 hari dah duduk kat bilik hotel. Orang lain keluar jalan kau, tapi dalam MOE layanan dia lain macam. Daripada tak suka berjalan, jadi suka berjalan. Siapa dekat sini suka berjalan? Bukan suka berjalan macam ni tak? Suka pergi jalan-jalan. Siapa suka pergi jalan-jalan, pergi melancong? Tengok kau tadi aku tanya tak nak jawab. So maksudnya ramai yang suka pergi jalan-jalan. Panggil apa? Healing healing, betul? Alright. So kalau suka berjalan, kena buat MOE business. That's a VVIP punya layanan. Serius, MOE tak tipu. Dulu kalau Ablan cakap, aku tengok je. Macam tengok last kali, betul ke Ablan ni? Faham tak? Sebab kita tak rasa benda tu. So bila sampai satu masa, kita akan berada dekat tempat tu. Okay? So perjalanan tu bila berjaya capai PIN Founders Platinum, dia ada syarat-syarat dia. Boleh tanya siapa yang bawa anda malam ni. Capai kita layak pergi ke ALS. ALS pertama saya pergi Dubai. Okay, dengan Mr. Bozi. Kena pula Cik Abel orang Arab pula. Makan banyak dia daripada kita tau. Okay. Then pergi jalan ALS 2019. Dan pergi lagi next tu layak ke Sydney. Sydney kan? Sydney. Okay, Sydney masa tu tak boleh pergi sebab COVID. Ada tak company yang boleh bawa kita bila kita layak ke jalan-jalan dengan MOE dan company X contoh. So tiba-tiba tak boleh pergi sebab ada isu global. Contoh ada tak company tu boleh bagi duit pula kat kita? Duit bukan RM25 bos, 25K. Tapi jangan scam aku duit dah habis. Okay? So 25K ni tak ada orang senang-senang nak bagi. Serius, hidup ini keras. Betul tak hidup ini keras? RM5 senang kau orang nak bagi. Kalau pergi beli nasi, yang lebih satu sedut kau keluar lagi. Nampak? So that's life, the real life macam tu lah. Okay? So dalam MBA bukan macam tu. So next tu dapat lagi pergi. Kita pun tak ingat dari benda track tu. So kita pergi, jalan lagi pergi lepas Dubai, sana-sana dan pergi ke Alaska. Bukan Alaska. Okay, tak apa. Alaska ada isu lain, ada special case. Layak juga, tapi balik tak apa, yang kita tutup cerita. Sebab kita sayang MBA, betul? Alright. Then yang next tu pergi ke Istanbul. Yang ni menarik juga. Pergi Istanbul, ada briefing apa semua bagai, dah pergi briefing. Pergi situ, pergi briefing, MOE baru tahu gini. Aku dah koyak dah pergi Istanbul. Walaupun dah pernah pergi, tapi tak sama. Pergi sendiri dengan MOE bawa takkan sekali sama. Sampai Aplan dah cakap macam ni, Irma, Buzi, kalau kau ada RM5, kau letak RM5 dalam poket, kau balik RM5 tu
maintain kat situ. Nampak tak? Kenapa maintain? Kita tak pakai duit poket kita. MOE tanggung semua dekat airport bagi duit macam tu. Happy tak kalau satu bisnes pergi jalan dan appreciate kita kau-kau dekat airport, guna duit ni buat belanja. Ada tak company buat macam tu? Brand lain. Oh, brand tak tahan. Company X ada tak? Tak ada. Hangguk semua brand, pun brand lah. Okay? So, bagi tepukan untuk MOE. Alright. Then, tak boleh pergi. Ini yang masalah ni, tak boleh pergi. Simpan beg tak boleh pergi. Sebab apa tak boleh pergi? Meletup. Apa yang meletup? Turki meletup. So, terpaksa meletup. MOE bagi lagi duit 25k. Meletup bank aku pula. Nampak? Alright. So, meletup. Sana meletup. Sini berbaloi dapat duit 25k. Okay? Hebat. MOE memang hebat. Then, ada perjalanan lepas tu, dapat pergi as a diamond invitational. So, saya pergi yang Paris as a diamond. Berbeza dengan Dubai. So, saya Dubai dengan Paris sahaja. Okay, beza layanan dia. Masa pergi JLS as a founders platinum, dah berbeza sebab as a diamond masa pergi Paris. Okay? Nampak beza? Sangat berbeza layanan dia. Okay? That's MOE. So, kalau rasa nak buat MOE, tak payah fikir panjang. Saya tak tunggu masa yang lama. 6 bulan, start. Tak payah tunggu. Nak tunggu sempurna sampai bila-bila pun tak sempurna. Okay? So, bila saya mula decide nak buat MOE, saya mula fikir yang saya sibuk sangat. 24 jam tak cukup masa ni. So, saya pergi dari kerja, habis jam 6, pergi ke shop. Sebab tak ada masa lain. Tak ada masa lain, so saya kena cepat-cepat pergi shop nak settle barang-barang nak beli untuk ABO. Okay, ABO ni kalau siapa-siapa yang belum jadi ahli MOE business owner lah. Kalau kita decide nak buat MOE business, kena jadi ABO. Nanti tanya siapa yang bawa anda malam ni. Okay, sebab masa kerja tak ada pilihan. So, saya ada pilihan apa? Ambil barang, pergi beli barang, hantar cepat-cepat kepada ABO, jumpa ABO, cerita, demo, bagai semua cerita pasal peluang produk. Tidur, malam pukul 9, pukul 10, my husband akan urus mana patut dekat rumah. Dan pukul 3, 2 pagi saya akan bangun. Sebab tak ada pilihan, handphone kena simpan masa kerja. Okay, kalau main handphone masa kerja, insyaAllah tidur dekat luar lah malam ni. Okay, keluar klinik, bukan luar rumah, luar klinik. Alright. So, that's a pilihan yang saya buat lah. So, saya kena sacrifice masa tidur saya. Kalau saya kerja as a doktor, tidur 4-5 jam tu biasa. Kenapa buat MOE tidur 4 jam tak biasa? Betul tak? Okay. Then, kena jumpa orang kan tadi saya cerita. Kita tengok balik yang slide belakang tadi. Jumpa orang. Jadi, saya sendiri pergi beli barang. Bila jumpa orang, buat MOE masa ni tak ada Facebook, tak ada TikTok, tak ada IG. Saya tak pandai benda-benda tu. Jadi, diamond baru ada Facebook. Terpaksa ada Facebook. Okay? Alhamdulillah. Buat main TikTok pun boleh selepas tu lah. So, yang ni bila saya dah mula decide dah buat MOE, apa cakap pergi demo. Tunjuk dekat orang. Tapi yang rasa penat sangat, kita ni dah tak nak jadi doktor pakar. Tak layak dari 2 pakar ni. Nak keluar rumah, tiba-tiba demo depan 10 orang. Tak ada orang pun jadi ahli. Siapa ada pengalaman macam ni? Ada. Ke tak demo langsung? Ke tak keluar rumah langsung? Maksudnya ada, boleh jadi diamond lah, betul tak? Alright, insyaAllah. So, demo depan orang, tak ada orang jadi ahli pun tak apa. Sebab kita nak grow skill kita. Okay, jangan takut demo. Orang reject, that's normal. Okay? So, apply mula cakap. Mentor dalam bisnes kami mula cakap, Irma, Muzi kena buat team meeting. Tak boleh jual je. Kita bukan leadership PV. Okay, kita bukan leadership PV. Kita kena buat bisnes ni, kita kena grow orang, pas skill, orang lain kena pandai. Kalau kita pandai demo ni, demo contoh BioC+, make sure anak-anak buat kita pandai. Because bisnes ni bisnes yang kita kena deal dengan orang. Seeing is believing, betul? Kalau kita tengok orang demo, kita lebih percaya, betul? Saya pun macam tu juga. So, kita mula train dulu, bawa upline pergi, masuk team meeting sama-sama. So, saya mula pas skill, masak-masak sama-sama. Buat apa lagi? Cuci-cuci muka lah kita kata. Buat artistry break sama-sama. Dan pergi demo dekat rumah kawan. Buat orang panggil home meeting. Bunyi je home meeting, tapi bukan home meeting. Buat kerja happy-happy je. Okay? Happy-happy dapat duit. Gitu. So, bisnes ni bisnes yang ada husband and wife punya, dipanggil bonding yang lebih kukuh lah. Kalau saya dengan husband pergi kerja, kias, saya tak faham apa pun yang dia mengajar. Dia mengajar Arab lah. Akunya orang Arab juga, tapi tak faham. Then, saya sendiri doktor nak cerita pasal kesihatan pun dia macam tak faham sangat. Dia tak tahu detail kerja saya lah. So, end up, bila buat MOE, nak gaduh ke, nak pasang muka ke contoh, nak sayang-sayang ke, semua adalah MOE. Sebab MOE ni bisnes yang kalau kita dah buat berpasangan, so jalan je. Tapi bukan bermakna kalau pasangan kita belum support, belum sokong kita dalam MOE bisnes ni, contoh, kita boleh jalan dulu. Tunjukkan hasil lah. Okay? Tunjukkan hasil, insyaAllah one day, our part, kita punya pasangan
awak pasangan tak boleh. Pasangan kita akan faham yang kita bersungguh-sungguh lah. Jangan contoh macam sebelum ni dah buat bisnes, dah 3-4 bisnes, semua tak jadi. So memang confirm lah husband akan cakap, ya ke jadi? Ni kali keempat tak jadi lah, kita teruk pun. So buktikan yang MWay ni kita boleh. Boleh? Boleh, cantik. Okey, bagi temukan untuk MWay lagi sekali. Dan bila saya faham yang MWay ni ada peluang, saya memang suka benda-benda kesihatan. Masa tu MWay belum start lagi ke arah yang memang dah ada Nutrilite, semua dah establish, tapi masa tu belum start as a community. So saya bina community ni pada bulan 5 bersama my teammates pada bulan 5 2023. So jalan je, buat je. Walaupun mula-mula saya pergi Zumba, saya je excited berjoget seorang-seorang kat situ. Tapi lama-lama dia makin besar. Sebab orang ni semua nak sihat. Siapa nak mati awal kat sini? Mati lagi, 2 kali mati. Siapa nak hidup panjang? Siapa nak hidup panjang yang berkualiti? Boleh pakai lawa-lawa, umur 60 tak payah pakai tongkat. Siapa nak? Okey, semua nak, bagus. Alright, then kita buat something, kita bina group, buat community, kita pas kelebihan MWay produk. So saya suka sebab saya rasa saya ni berjalan sama macam MWay nak. Okey, health and wellness jalan serentak. Siapa yang suka sihat? So kalau kata-kata kunci yang kat depan-depan ni semua kurus-kurus slim-slim. Okey? Maksudnya mereka meraihkan apa yang MWay dah buat untuk mereka. Betul tak? Cakap slim-slim balik tak tidur lah. Alright? So saya jalan je, buat je walaupun seorang-seorang, jalan dulu lama-lama dia akan jadi besar. So kita masuk kampung, masuk masjid, masuk jumpa orang-orang kampung, cerita pasal kesihatan serius. Kalau perangkat penimbang tu, semua orang nak naik atas penimbang tu, sampai terbalik dia punya meter. Okey, naik juga sampai 130 dia punya berat. Belum kira lemak lagi. Maksudnya semua orang nak sihat. Semua orang excited. Akak, saya hantar Bayu C ni kan, vitamin C yang akak makan ni kulit akak makin cantik. Saya nak akak, saya nak timbang akak sikit, boleh tak? Boleh, saya monitor sikit akak punya berat badan, akak punya lemak. Semua orang nak. Tak habis akak pun semua naik atas penimbang aku. Nampak tak? Tu beza dia. Maksudnya orang suka nak sihat. Siapa nak sihat? Kita. Okey, kita nak sihat. Alright, MWay ada untuk kita. So kalau kita kata cabaran dalam MWay business, tak payah fikir orang lain dulu. Jangan cakap orang tua, orang ni, mak, ayah, bapa, suami tak bagi. Kita sendiri yang masalah sebenarnya. Kita tak decide. Kita tak ada, kita tak boleh buat keputusan besar dalam hidup. Macam saya, contoh saya sendiri, saya mengaku saya pun ada cabaran besar. Konflik diri orang panggil. Okey, konflik diri ni macam ni lah. Contoh, saya dah set appointment nak pergi hantar artistry. Okey, serum artistry. Tiba-tiba ABO message, anak buah ni message, Dr. Irma tak payah datang, tak jadi Dr. Irma, mak mentua saya datang. Oh, tak ada. Oh, saya ni orang yang paling happy. Oh, ya, tak payah pergi. Nampak? Saya yang nak jumpa dia, tapi saya yang happy. Betul tak? Ada tak siapa-siapa dalam ni yang rasa macam si baik tak payah jumpa ABO dah tu dah susah basuh kan tak kata panggil. Payah basuh orang ni dah. Tapi kita nampak itu cabaran pertama. Okey, cabaran yang selepas tu baru ada ibu bapa ke yang memang mungkin dia orang sebab dia orang tak faham, tapi mungkin mereka ni tak nampak macam kita nampak. Okey? Fikir positif. So anak-anak sama. Jangan jadikan anak-anak macam buat kita rasa macam anak-anak ni macam menyusahkan. Okey? Macam mana para diamond? Anak-anak ramai, anak-anak semua pandai, boleh masuk U, pergi situ, pergi sini, tapi mereka tetap buat MWay berjaya sampai ke hujung pin tu. Nampak tak? Macam tu. Peluang MWay ni sangat besar. Then, betul, saya adalah masalah saya sendirilah, my own worst enemy. So dapat pula halangan yang next tu, suami pula sakit, musim COVID. Saya yang hantar my husband pergi hospital. Dia masa tu kita baru balik dari immigration, ada nak settle visa apa semua. Tiba dia bagi tahu saya macam saya nak mati je, dia kata gitu. Mati lagi. Dia kata saya macam nazak. Dia kata nazak macam mana? Awak cakap laju je apa benda yang nazak? Okey, maksudnya saya masa tu pergi hantar husband, saya fikir macam ni je. Kalau husband saya pergi, maksudnya pergilah. Okey? Tak nak sebut dah M tu. Okey? So husband saya pergi. So saya rasa macam saya tak rasa susah sangat. Saya bekerja juga, dalam masa sama dah buat MWay. Okey? So rasa ada backup. Saya nampak MWay as a backup masa tu. Okey? So that's why kita selalu pesan sediakan payung sebelum hujan. Siapa pernah dengar? Ke tak pernah dengar? Ke sediakan payung semasa hujan macam tu? Sediakan payung sebelum hujan. Jangan cari payung masa hujan. Tak jumpa payung tu. Okey? So buat awal. Jangan macam ke Emerald tadi cakap kan? Buat awal. Jangan tunggu nak susah dulu baru nak buat MWay business. Serius. Jangan tunggu susah dulu baru nak buat MWay business. Okey? Clear Mana yang ngantuk-ngantuk tu straight sikit. Aku nampak macam hangguk tak faham je. Okey? Jauh datang rugi mahal.
Alright, then ni syurga saya lah. Okey, syurga saya, mak ayah saya yang banyak support saya, walaupun saya ni anak yang bagus. Okey, saya tak ada kaitan. Saya anak yang bagus, tapi saya suka, my parents ni dia didik saya tak ada rasa macam tak boleh buat decision. Saya boleh buat decision sendiri. Okey, saya nak, saya decide. Saya decide dengan parents, saya jalan. Okey, itu saya lah. Okey, make latte. Alright? So syurga saya ni memang bapak saya lah. Okey, mereka yang banyak bantu, mereka yang banyak support. Walaupun di awal tu saya macam tak faham sangat kenapa mak tak bagi buat. Mak pernah cakap, Tek ni pergi belajar Ukraine, balik dah graduate, nak bagi master, tiba balik nak jual sabun. Dia tak nampak peluang tu. Dia tak nampak sabun yang saya nampak tu lah, walaupun mak saya pakai sabun. Pakai sabun SK8, tapi dia tak nampak peluang tu. Tapi tak apa, saya buat dulu. Saya bagi tahu mak tak apa. Belajar master tu optional. Saya nak buat MA dulu. Okay? So bila saya nampak peluang ni, saya sendiri kerja as a doktor. Bisa cita-cita ayah saya. Okay? Ayah saya nak makan nasi. Nampak kasi makan nasi. Alright? So ayah saya yang pendorong, pusher saya untuk jadi doktor. Okay? Sebab ayah ni nak jadi doktor, tapi disebabkan kemiskinan, tak ada duit, so tak boleh pergi. So saya minta dengan ayah, habis dia belajar matrik dekat UIA. Nampak je macam ni tapi belajar UIA. Okay? Alright. Dia ayah bagi, dia kata pergilah. Sebab Tek ni, saya ni Tek. Dekat kampung orang panggil Tek. Tek ni adalah cermin papa. Kalau Tek berjaya, papa sangat happy. Sebab papa nak jadi doktor. So saya rasa saya dah fulfill cita-cita ayah saya. Okay? Selalu ayah pesan, ni ayah saya pesan. Dr. Wazi, FEDC, Ahmad Wazi, Mr. Ahmad Wazi, awak parliamentar, dia ada ayah pesan. Saya pun nak tunjuk pesan ayah saya juga. Betul FEDC? Okay. So ayah saya pesan. Kalau tulis papa saya pesan macam pelik pula. So papa saya pesan. Okay. Hidup ni tidak semudah merentas sebuah desa. Serius. Hidup ni bukan macam you main cross country. Jalan-jalan-jalan cross sampai. Yang ni hidup tak semudah. Betul tak kalau orang cakap hidup ini keras? Lepas ni saya cakap hidup ini keras. Saya dah tengok dalam Facebook masing-masing tu dia macam ni. Boleh? Memang serius tak semudah merentas sebuah desa. Mulut cakap lain, benda yang jadi lain. Okay? So sebab hidup ini keras, so sediakan payung sebelum hujan. Okay? Boleh insyaAllah. So ni ayah saya. Okay? Ni papa saya. My beloved father. Okay? Masa ni hari Jumaat. Saya tunggu katil lah. Masa tu beli katil untuk ayah hari Jumaat. Untuk papa. So saya bagi tahu papa, Tek ni nak jadi doktor, jadi dah pak. Sudah jadi doktor tu dah jadi dah. Tek dah bagi dah doktor ni dekat papa. Tek pun happy sebab Tek pun nak jadi doktor. So saya cakap, Papa doakanlah Tek. Doktor tu dah dapat dah. Papa doa biar Tek jadi. Dah dengan masa ni bulan 2 lah 2021 musim Covid. Boleh balik rumah jarang-jarang. Tak boleh tengok ayah. Because saya doktor, saya boleh melawat ayah. Sebab kita ada pas kan, doktor ada pas. So saya melawat ayah saya lah. Rumah dekat sangat. 5 minit kot, 10 minit dari tempat kerja nak pergi tempat ayah ni. Nak melawat mak. Tapi tak boleh balik sebab Covid. Okay? So takdir ilahi, ayah saya dah tak ada dah. So ayah ni antara orang yang saya selalu sebut, yang saya nak naik stage one day, jadi diamond. Saya nak, one of them adalah papa saya. Tapi papa tak ada. Papa pergi dulu dah. Okay? So siapa-siapa yang ada, masih ada mak ayah walaupun seorang pun, habiskan dah MA. Kalau yang dah habiskan. Sebab kita tak tahu bila mana kita sakit, bila mana parents kita sakit. Kita tak tahu bila sangat kita tak mampu nak jaga parents. Mungkin masa tu mereka ada untuk kita, kita ada banyak masa untuk mak ayah kita, betul? Okay? InsyaAllah. So kat sini saya lalui benda yang sama juga. Mak saya sakit, anak saya pun sakit. Masa anak sakit masuk ward sampai doktor diagnose mungkin kanser. Tapi saya masa tu rasa macam kalau buat MA, kita buat MA ke? Okay? Kalau kata sakit, tak sakit, semua akan dapat benda yang sama. Jadi buat je MA. Siapa yang decide nak buat MA, buat je. Anda ada berada di landasan yang betul. Nanti boleh lalu red carpet macam saya ni. Okay? Make latte lalu red carpet. Make latte lalu red carpet lah. Boleh tu jadi macam pantun tak ni? Okay?
InsyaAllah. So lalu benda yang sama, suami sakit tetap sakit, ayah yang ada tetap pergi, mak yang ada masih ada, anak yang sakit tetap sakit. So mereka tetap membesar. Tak ada lagi setakat ni saya buat MW selama 7 tahun, anak saya masuk balik dalam perut saya, tak ada. Anak saya tetap besar, semua dah besar daripada kecil. Tengok saya demo dalam kereta, demo tepi jalan, itu normal. Okay, sebab saya nak berjaya. So jangan jadi macam saya. Jangan jadi macam saya. Kalau balik rumah nampak dekat kerusi tu nampak payah-payah je. Saya sangat rapat dengan ayah, everyday pergi sekolah dengan ayah, ambil duit dengan ayah. Sampai satu tahap, si saya dah meninggal. Bulan Februari sampai sekarang saya tak pernah mimpi ayah saya. Rasa macam terkilan, rasa terkilan, tak ada buat yang. Tapi kalau kita masih ada mak ayah, buat je MW. Bukan sesi menangis hari ni, aku nak cerita, aku sebab je. Okay? So siapa yang ada mak ayah, ada nangis. Okay? Siapa yang masih ada mak ayah, sayang mak ayah, yang decide nak buat MW business, jalan sahaja. Okay? InsyaAllah. So saya sendiri pun sakit. 2021 saya sakit. Dapat COVID pula, dapat apa? Sakit psoriasis. Psoriasis ni sakit kulit keturunan. Belah mak ada psoriasis, belah ayah ada eczema. So lagi senang dah dapat sakit kulit. Okay, that's why muka saya flare. Kalau nampak, kalau nak kata sebelum ni cantik sangat pun tak cantik juga. Tapi sekarang dia jadi macam keluar jerawat banyak-banyak macam tu. Sebab kita sapu, kita ada pakai ubat lah. Okay, tapi tak apa. Flare tak flare, MW tetap MW, betul? Tak ada masalah. Meletup tak meletup tetap buat. So saya nampak masa 2021 ni, saya tengah kerja, saya rasa masa tu, kalau aku tak buat MW betul-betul, one day aku akan sakit sendi. Saya tengok pesakit psoriasis. Daripada awal sakit sendi sikit-sikit, daripada awal sakit kulit, tiba-tiba makin melarat. Dan saya sendiri pun sakit sendi sekarang, merana nak angkat barang tu, angkat air macam ni yang kepala. Okey? Tapi sekarang dah pusing-pusing sebab ada Nutrilite. Okey? Iklan dia. Serius. Nutrilite banyak bantu. Okey? Banyak bantu. Even my husband pun ada suffer from wingscape pula. Dia macam bahu dia jatuh sikit lah sebab training askar masa tu. Sudah kahwin saya memang dah bahu dah sengit lah sebenarnya. Bukan saya yang menyengit ke bahu dia. Okey? Memang dia bahu sengit. So maksudnya, sengit akan mesti akan sini. Gitu. So MW banyak bantu. Dari sini sakit, ambil semua omega banyak-banyak. Ada cara dia lah, cara nak makan supplement. That's why saya sayang MW ni, sebab saya rasa MW dah ada benda-benda ni untuk saya dan my husband dan my family dah. Okay, yang penting tak ada ceret tu dulu. Okay. Dan cabaran semua sama. Kita mula membina bisnes, kita nak decide, kita dah kena buat something untuk kita ubah diri kita. Masa tu semua orang tak boleh keluar, betul? So Mr. Busi beli kain hijau, tiba aku balik kerja pun benda buluk kain hijau ni Abi. Nak buat rentang bagi nampak yang skrin belakang tu. Ambil batang baik dari mana-mana dah baik, dia tak tahu. Buat skrin sendiri. So kita depan dengan banyak masalah juga. Okey, susah juga tapi tetap jalan. Buat skrin, tukar meja situ, tukar meja sini sebab nak hidupkan kelas online. Okey? Yang tapi yang paling bawah tu, saya sudah meja dia. Saya pakai satu program macam saya demo dekat somewhere else. Tu dekat stage. Berdiri dekat stage. Tak ada dekat stage. Berdiri dekat tepi bilik dia rasa masa tu. Okey, tapi kita nak berjaya, kita ubah suai, kita adapt. Okey? So siapa dekat sini nak berjaya? Kalau dah buat MW nak jadi diamond juga. Siapa nak jadi diamond? Saya. Sekali lagi siapa nak jadi diamond? Kalau tadi 2 kali dah kuat, nak tadi sekali boleh? Paling maksimum bagi boleh. Siapa nak jadi diamond MW? Sweet. Bagi tepukan diri sendiri dulu. Meletup. Maksudnya kena nangis sebelum meletup. Hidup dia tetap kena terus. Apa-apa jadi pun hidup tetap kena terus. Serius, sakit ke, susah ke, penat ke, jalan je. Inilah apa yang saya cakap. So saya sendiri memang suka benda-benda yang boleh lawa, boleh pergi zumba, aerobik, semua pergi Ukraine. Saya yang first Melayu yang pergi kelas dengan orang Ukraine, menari dengan Mas Saleh dekat sana. Tapi kelas tertutup lah, bukan boleh tempat-tempat public macam ni. Okay? Tapi bila saya nampak benda tu dalam MW, ni nak jadi peluang besar. Okay? Suka. Yang ni semua gambar-gambar masa saya belajar lah. Tu yang gambar pakai headphone tu tengah mengorak Mr. Muzi. Okay? Alright. Dia simpan gambar ni kat mana. So tinggal anak-anak, sama juga. Pergi kerja, tinggal anak juga. Kenapa buat MW tak boleh tinggal anak? Kenapa nak pergi demo nak bawa anak? Kenapa nak pergi situ nak bawa anak? So, anak akan faham. Sampai sekarang bila saya tanya anak-anak saya lah, bukan anak-anak saya. Ingat tak yang dulu Umi saya tinggal anak-anak rumah untuk ingat dah Umi? Kadang-kadang sekarang bila saya bawa rumah, Umi bila nak keluar
Janganlah aku keluar pula. Sebab aku mau ada rumah dia ngepek kuat. Okey? Alright, ngepek kuat So pushing factor letak anak kita sebagai pusher. So buat je. Kalau gambar kat sini, saya as a doktor pakai macam tu je. Okey? So yang sebelah sana buat MW. Spek lagi besar dari hidung. Yang tu spek kecil sikit. Okey? Alright, that's MW. Kita dapat diri kita balik. Kita dapat pasangan kita balik. Kita dapat masa yang kita nak balik. Kita dapat family kita balik. Siapa sayang family kat sini? Sekali lagi. Kuat macam tadi boleh? Siapa sayang family kat sini? So orang MW dengar apa? Orang MW dengar. Jangan sayang balik tidur lah. Okay? So counselling. Ini penting. Dalam MW business, apa-apa business pun kita ada mentor. Orang yang bawa kita dalam business. Every month kena jumpa. Tengok kerening je kita punya apply senyum je kan? Happy. Siap dua lupa pergi gambar diamond lagi masa tu. So maksudnya orang ni, mereka ni takkan tinggal kita. Apa-apa jadi sekalipun mereka takkan tinggal kita. Tak ada mentor tak sayang kita lah. Semua mentor sayang kita. Serius. Okay? Semua nak tengok kita berjaya. Okay? InsyaAllah. So wajib hadir kelas. Betul. Kita tak pandai, kita pergi kelas. Saya doktor sendiri, saya pandai yang bagi doktor je tu pandai yang sekerat-sekerat tu ke pandai semua. Tapi bila saya nak berjaya dalam MW, saya willing to learn. Saya sanggup kosongkan cawan. Saya pergi jumpa mentor. Saya pergi kelas. Saya hadir apa-apa program yang mentor buat, apa-apa yang tim buat, saya kena pergi. Sebab saya tak pandai. Okay? Tak ada orang yang nak buat bisnes walaupun dah pernah ada bisnes A sampai Z sekalipun takkan sama dengan MW bisnes. Takkan sama. Okay? So pergi kelas. Lepas ni kalau siapa-siapa yang bawa anda malam ni ajak pergi kelas, kena pergi. Boleh? Nak jadi diamond, kena pergi kelas. Alright. So you are the person you have been waiting for. Betul? Semua ada dalam kita. Harimau, singa, gajah, katak semua dalam kita. So maksudnya kita yang nak berjaya, kita jalan. Kita buat. Okay? So pergi dengan MW layan ni. Bila capai platinum, pergi ke Langkawi. Leadership unlock. Maksudnya kat sini kita dah bina leadership kita. MW ajar kita supaya jadi something. You dah ada tanggungjawab besar, balik kena pimpin lagi team. Tak boleh nak show seorang-seorang lah. Okay, dekat sini dapat lagi sertifikat as a platinum dan layak masa tu. MW raih dekat situ, tidur atas tilam. Bukan tilam Dreamland yang kita jual MW, tidur. Tidur atas tilam tu harga dia berapa? 30,000 dan tidur 2 jam je. Balik tidur tu pun baru balik esok pagi. Untuk 30,000 berbaloi. Tapi MW buat. MW buat untuk kita. Berbaloi. Okey? Sangat berbaloi. Dan pergi Dubai. Aku jalan tengok baju putih kat situ. Aku kahwin pun tak macam tu. Jadi apa yang semua tu main dolphin tak tahan. Kita takut air, tak turun air. So pergi je lah jalan. Yang paling penting, mentor yang bawa kita dalam bisnes ni, mereka bawa kita, mereka pergi, kita pergi. Mereka ketuk kepala kita tak boleh ketuk kepala mentor. Tapi kita ikut, tapi kita boleh pergi. Best tak? Yang suka pergi jalan tadi, dia ikut. Okay? So sama lah. Ni ada gambar sikit pergi Paris. Tengok yang kat bawah tu. Kita punya founders EDC. Okay, Mr. Ahmad Wazi. Pergi apa? Stadium dengan Mr. Bozi. Dua-dua sedih yang tahu apa benda pun. Tak tahu apa yang happy. Tapi mungkin rasa happy sebab ada impian nak pergi. So bila kita dapat benda tu, kita sangat gembira. Okay? Nampak diamond tu Zikri pun happy semacam ni, nampak. Ramai kat situ. So yang paling best, gambar kat hujung. Kita dapat ambil gambar kat istana. Aku istana Kota Baru ni tak nak pergi. Dapat baru pergi ke sana. Best tak? Best. Saya jawab best. Orang kata jawab best sebab tak sampai lagi. Okay? So yang ni, diamond invitational pergi instan. Nampak je macam berani, tapi aku sudah takut sangat dengan air. Tapi terpaksa lah ambil. Okay? So ambil gambar, naik heli. Takut sangat naik helikopter sampai aku tidur. Takut sangat tidur diam. Sampai tersinggung tangan aku pilot tu. Dia mahu aku, excuse me. Saya tahu, sorry sir, excuse me kita pun. Aku pun yang excuse me, aku tidur pun. Macam mana nak lepas si Mr. Poli? Amboi, ya. Okay? Sit baik sit baik. Alright. So Alhamdulillah. Apply ni tak delay dulu, tak payah buat lagi rumah. Fikir nanti. Delay daripada buat rumah, lepas tu niat nak buat pada 2021. Kita tangguh dulu sebab kita nak fokus kepada MW. Okay? So Alhamdulillah, 2023 dapat rumah sendiri. Hasil daripada duit MW. Best tak? Best. Siapa-siapa yang ada impian besar, seriously, MW sangat buat kita sangat happy, gembira. Okay? Yang saya paling gembira is yang ni lah. Okay? Sebab ada satu rumah yang usia 41 tahun baru ada rumah. Okay? So jangan risau. Siapa yang belum ada rumah sendiri, that's the right time. Decide dan jalan. Okay?
rumah ke apa, tak kisah. So apa yang penting yang saya nak sampaikan alang-alang dah ada ramai datang malam ni, get ready, apa-apa jadi sekalipun bila kita dah ada payung, datang apa saja halangan, contoh hujan lebat ibu petir, insya-Allah payung tu ada. Betul kita bergantung kepada Allah, saya setuju. Sebab saya pun orang Islam, insya-Allah majoriti dalam ni pun ramai beragama Islam, even yang mana-mana pun semua ada agama. Semua kena berusaha, betul? So apa-apa tak boleh jadi sendiri. Okey, dalam kita punya apa, kita kena cakap macam ni, kalau kita nak ubah nasib kita, kita dulu kena ubah diri kita sendiri. Okey, ingat macam tu. So sediakan payung sebelum hujan. So ingat, siapa yang datang sini, siapa yang bawa anda datang sini, kena berterima kasih. Lepas ni terus type, terima kasih bahawa aku jumpa Dr. Irma, banyak kecek ya hari ni. Okey? So tahniah kepada semua yang datang. Apa-apa kekurangan